والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, who has granted us the opportunity to gather for Dawrah Quran and Sunnah 5 for semester 2, 2025-2026. My name is Jama Hassan Abdul Wahid and I will be your EMCE for this session. On behalf of the committee members, I would like to extend a very warm welcome to all of you. Let us begin our program with Al-Kitab Al-Fatiha. Inshallah, today's session entitled Ulum al-Quran will be mentored by brother Zalkuan Sharif Aysar, third year student, undergraduate student of Quran and Sunnah studies. Without further ado, I would like to call upon our honorable mentor, brother Zalkuan Sharif, to start the lecture. With all due respect, please welcome. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, is my clear voice? Is my voice clear? Yes, brother. Alhamdulillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahla. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ودينا إلى صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Assalamualaikum semua. How are you guys? Okay. Umi react. I know pagi-pagi ni agak ngantuk sikit. Okay, so before I start, is there any international student that can understand Malay from participant? Okay, so it's okay. Inshallah today's session we're gonna go through it with Malay, using Malay, English and Arabic inshallah. So inshallah mostly I will use Malay in explaining the kitab, but inshallah علينا بممارسة اللغة العربية واللغة الإنجليزية. فإن شاء الله هذا اليوم فرصة لنا لممارستها إن شاء الله. طيب ثم الآن اسمي سلكو، أنا من قسم القرآن والسنة. أنا أيضا في السنة الثالثة في السمستر الثاني. هذه المادة يعني مادة سهلة شوية، ولكن فيها أيضا صعب شوية في بعض الموضوع، ولكن إن شاء الله لا بأس به. نحن سنمر معا حتى نفهم وحتى نستطيع أن نجيب الأسئلة في الامتحان النهائي إن شاء الله. طيب تمام. Okay, inshallah I will present the kitab. Today, saya cadang untuk tidak go through secara keseluruhan sebab kita I guess kita tak cukup masa lah untuk 2 jam ni untuk go through semua. But insyaAllah we choose نختار الموضوع المهم وكذلك الموضوع يعني famous lah مشهور في الامتحان النهائي. Okay. كلكم ممكن أن تفتحوا كتاب دكتور الصوفية المدخل لدراسة علوم القرآن، لأن هذا الكتاب يعني المرجع الأساسي لنا في فهم هذه المادة. طيب إن شاء الله نحن نبدأ. قبل أن نبدأ I ask how many of you that take this subject with Dr. Sophia, can you
raise your hand ke, komen ke? Oh, ada. Alhamdulillah. Okay. Usually, Dr. Sophia asks their students, the student lah, to memorize some verses or some hadith lah, okay, in the class. So, is there any verses that any hadith that Dr. Sophia asks you guys to hafaz? Ada tak? Kalau ada, boleh tahu tak daripada surah, daripada tajuk mana ataupun daripada tajuk mana? Because during my semester dulu, the verses or the hadith that Dr. Sophia asked us to memorize, that hadith and that particular ayah mawjud fil imtihan nihai. So, I think kalau Dr. Sophia ask you guys untuk hafal dalam kelas tu, so most probably boleh masuk dalam final exam. So that's why I want to know, is there any ayah ataupun hadith that Dr. Sophia ask you to memorize? Ada. Boleh tahu? Tajuk sabab nuzul. Sebab nuzul, okay. Sebab nuzul. Boleh tahu tak yang mana? Yang bahagian ikhtilaf ar-riwayat fi sabab nuzul yang al-halat al-ula, yang ada 4 halat tu. Oh, okay. Doktor suruh pilih untuk hafal. Pilih. Okay, basically macam tu lah. Itu sama ada suruh hafal semua atau pilih. Al-halah. Okay, this one lah kan. Ikhtilaf riwayat fi sabab nuzul as-surah. Ada 2 surah, surah al-ula wa surah as-saniyah. Okay. Ada lagi tak selain tu? Basically, during my semester ada 3 topik that Dr. Sophia suruh hafal. Yang pertama al-wahyu, thumma apa ya? Ahrufus sab'ah dan last ayat mutasyabihat. Semua Dr. suruh hafal, semua yang masuk. Ada lagi tak student yang ingat ayat mana yang Dr. suruh hafal ataupun hadis ke? Macam tu Ana rasa macam ni. Antum boleh recall balik. Kalau antum dah ingat, antum tulis kat komen. InsyaAllah we go through topik tu. Okay. So, saya cadang untuk mulakan topik subhanallah. Asbab nuzul ya. Kemudian ni. Dan insyaAllah ini. Okay. Sebab nuzul insyaAllah. Qabla an nabda, mungkin saya datangkan bentuk soalan kot. Saya tak ada kata soalan paper, cumanya bentuk soalan dia basically direct question. Okay, just direct question. But it's not easy lah, it's not easy juga. Okay, masalan asilah soal yaitu masalan uzkur mawqiful ulama fi ayat mutasyabihat ma'a zikr dalil. So that's why I ask you guys lah about the dalil. Sebab in question, okay, question boleh tanya untuk datangkan dalil terus. So dia tak tanya biasa-biasa, dia tak tanya sekadar apa, menyatakan saja list only, but dia minta dalil sekali. So that's why kalau ada dalil Dr. Sophia suruh hafal, maka mungkin boleh share juga dekat sini. Nanti supaya orang lain boleh ambil manfaat juga lah. Okay, so we go to the first case, sebab nuzul. Sebab nuzul. Istilahan, antum mungkin taqra'un istilahan
أوكي. يعني ما نزل الآية أو الآيات متحدثة عنه مبينة لحكمه أيام وقوعه. طيب، إذا السؤال تريد آه، منكم أن يأتوا بتعريف سبب نزول اصطلاحا. Okey, so antum boleh tulis takrif yang anda highlightkan ni. Kemudian jika dia minta syarah, antum ambil saja daripada ini. Okey. Adakah wajib untuk hafal? Bagi ana, antum wajib hafal yang ni dan antum wajib hafal poin-poin penting sahaja. Terpulang kepada antum lah. Kalau antum rasa you have capability untuk tak hafal, syarah tak apa. Okay, you have capability untuk rikayat sendiri, untuk syarah sendiri, tak apa. Tapi for me, ana akan hafal poin-poin penting sahaja. Okay, supaya nanti dalam exam kita tak lost, tak pergi jauh sangat. So kita masih lagi stay dalam dalam syarah yang diinginkan lah oleh Ustazah sendiri. Okay. Ayatul Quran tanqasim min haythu nuzul ila qismain. Okay. Nuzul ma nazala ibtida'an duna sabab khas. Okay, huwa al-ghalib bil Quran al-Karim. Yang kedua adalah ma nazala li sabab muayyan. Mostly in the Quran, ayat Al-Quran turunkan tanpa ada sebab nuzul jugalah. Okay, tapi certain ayat Quran diturunkan ma'as sebab. Okay. Sebab imma ijabati anis soal atau imma libayani hukum hadisah. Okay, menerangkan hukum sesuatu kejadian, sesuatu situasi, dan tawdih hukum fi'al muayyan. Okay, menjelaskan hukum pada sesuatu perbuatan. So ini anda rasa tak ada apa sangat. كيف نعرف سبب نزول آية القرآنية؟ معرفة سبب نزول القرآنية تعتمد بشكل رئيسي على الرواية الصحيحة. لابد لنا الاعتماد على الرواية الصحيحة. ولا نأخذ الإسرائيلية وغيرها، وليس على الرأي الشخصي أو الاجتهاد. هناك طريقتان أساسيتان لمعرفة سبب نزول. Kalau dalam exam ditanya berkenaan dengan كيف نعرف سبب نزول الآية القرآنية، اذكر نقطتين، المصدر الرئيسي وأقوال التابعين. أنتم syarah sikit lah apa itu masdar ar-ra'isi, iaitu qaul min sahabah yang mana hidup pada zaman Nabi SAW dan mana mereka ni melihat wahyu. Cukup. Okay. Keduanya aqwal tabi'in, iaitu mereka yang daripada kibar mufassir al-Quran yang mana mereka ni ambil direct pada para sahabat. Okay. Mujahid, Mu'akrimah, wa Sa'id wa ghairuha. Okay. Siyar at-tabi' an asbab an-nuzul. Okay, basically soalan kat sini mungkin kalau keluar dia akan datangkan dengan dia minta contoh lah. Okay, contoh-contoh siyar yang tasrih dan siyar yang muhtamalah. Okay. Siyar sarihah tak banyak pun, ada satu dua. Dua sahaja. Okay, mudah je nak ingat. Iaitu bila ar-rawi itu menyebut secara sarih berkenaan dengan ayat tersebut. Contoh, sebab nuzul hadil ayat kaza wa kaza. Ada dalil sarih jiddan dilalah ala hadil ayat sebab nuzul ataupun hadhil hadisah sebab nuzul hadil ayat misalnya. Okay. Yang kedua adalah pada rawi ini menggunakan fa'ut ta'qib. Okay, misalnya fanazalat. Fanazalat di sini menunjukkan bahawa dia adalah apa yang kata menunjukkan bahawa ayat itu diturunkan. Sebab tersebutlah. Dan fahmu sababiyah, ada satu lagi, fahmu sababiyah min siyaqil kalam, iaitu qad la yusrah ar-rawi bi lafzin sabab as-sarahah sarahatan aw yastakhdam al-alfaz mubasharah li sababiyah.
Lakin as-siyaq wa dhuruf al-muhitah yadullu ala sababiyah bil-wudu'. As-siyaq ni konteks kan, konteks ayat. Jadi walaupun ar-rawi tersebut la yadhkur yani kalimah ataupun ibarah sarihah dilalah ala as-sabab an-nuzul, tapi konteks ayat tersebut menunjukkan bahawa ia adalah sebab nuzul. Jadi riwayat tersebut adalah sebab nuzul. Okay. So kalau siyar muhtamalah, siyar yang ada dua keadaan. Okay. Sama ada lafaz tersebut adalah memang betul-betul sabab kepada turunnya Al-Quran, ataupun lafaz tersebut hanyalah sekadar bayan makna ataupun tafsir lah pada ayat tersebut. Okay, secara mudahnya macam tu. So macam mana kita nak tahu sama ada lafaz tersebut merupakan sebab nuzul ataupun just as a tafsir. Okay. Dr. Sofia dah bagi tahu kita kena tengok kepada qara'in, yakni bukti. Okay. Untuk kita tarjih di antara kedua-dua kemungkinan tersebut. Ihtimal ni kemungkinan lah. Okay. Yang pertama kita kena lihat konteks. Macam tadi kita tengok konteks secara keseluruhan. Okay. Kedua kita muqaranah kita bandingkan riwayat yang satu riwayat dengan riwayat-riwayat yang lain. Okey, jika sama, okey maka boleh jadilah ia merupakan satu sebab nuzul. Yang ketiga, an-nazar fi tarikh al-hadith fi tarikh al-hadath al-mazkur wa mada tawafuquhu ma'a fitrati nuzul ayah. Okay, kita tengok dari sudut tarikh berlakunya situasi tersebut. Okay, sama ada situasi tersebut dekat dengan tarikh nuzul ayat tersebut ataupun jauh. Okay. Kalau dekat maka most probably dia merupakan nuzul Quran, sebab nuzul. Dan last sekali dirasab uslub rawi manhajuhu fi ta'bir asbab nuzul. Okay, kita lihat kepada macam mana rawi tersebut bicara berkenaan dengan asbab nuzul. Kalau method dia memang macam tu, ataupun after we know the method of the rawi, they always say that ataupun we always use sirah muhtamalah. Okay. Mungkin boleh jadi juga dia kebaran kalian lah. Boleh jadi apa yang dicakap tu merupakan sebab nuzul. Okay. Dr. Sofia dalam kitab beliau beliau selalu datangkan jadual lah ataupun khulasah pada setiap perbincangan. Jadi antum boleh ambil istifadah lah daripada jadual tersebut. So lafaz yang sarih menggunakan kalimah sabab nuzul ayat kaza wa kaza. Adapun lafaz yang muhtamalah dia tidak menggunakan lafaz yang direct tapi perlu melihat kepada konteks ayat tersebut. Okay. Contoh okay, saya rasa tak ada. Okay, ada contoh. Okay, ada contoh yang ni. Cumanya saya rasa Ustazah tak masukkan dalam example, insyaAllah. Kalau dia minta contoh untuk setiap ni, mana contoh dia? Antum boleh ambil contoh-contoh yang pendek sahajalah. Contoh yang ni kan. Itu boleh jadi contoh kepada huraian antum. Tabat yada abil habib watab. Dan lafaz sirah digunakan fanazalat. Fanazalat. Summa apa lagi? Okey, contoh pada nisa'un harsul lakum, nisa'ukum harsul lakum pada lafaz muhtamalah. Okey, pada ayat tersebut ada dua riwayat. Riwayat as-sarihah wa riwayat muhtamalah. Riwayat as-sarihah mengatakan bahawa akhraj Muslim an Jabir qalu kan al-yahud taqul man ata imra'atahu min duburiha fi qubuliha ja'a al-walad ahwal li juling. Fa anzalallahu nisa'ukum harsul lakum. Maka apa yang dikeluarkan oleh Muslim dan juga daripada Jabir ini adalah sabab nuzul. Apa lafaz sarih dekat sini? Kalau antum tengok lafaz sarih dia fa anzalallahu ta'ala. Anzalallahu nisa'ukum harsul lakum. Adapun riwayat muhtamalah
yang dikeluarkan akhraj al-Bukhari an Ibn Umar qalat unzilat nisa'ukum hasul lakum fi ityani nisa'i fi adbarihinna. Dia tidak mengatakan bahawa ayat ni merupakan sebab nuzul, tapi sekadar mengatakan unzilat nisa'ukum hasul lakum fi ityani nisa' fi adbarihinna. So lafaz kat sini adalah lafaz yang muhtamalah. Okey, ini dia punya topik yang main topik dia lah kan. Satu topik dia. Ikhtilaf riwayat fi sabab nuzul. As-surah al-ula ta'adudul asbab wal nazil wahid. Okay, asbab dia banyak tapi ayat diturunkan hanya satu sahaja. Dia ada 4 keadaan. Okey, 4 halat. Halat. Okay, awal ihdar riwayatain sahihah wal ukhra dha'ifah. Okey, riwayat al-ula as-sahihah, riwayat al-ukhra dha'ifah. Okey. فكيف نعامل بهذين الروايتين؟ الثاني كلتا الروايتين صحيحة مع وجود مرجح لأحدهما. الثالث yang kedua ni adalah dua-dua sahih tapi salah satunya adalah murajjih kepada salah satu yang lain. Yang ketiga كلتا الروايتين صحيحة ويمكن الجمع بينهما. Kedua-dua riwayat ni sahihah, semuanya dia tidak ada murajjih. Dan kita boleh jamakkan dia. Jamak ni maknanya kita beramal dengan kedua-duanya sekali. So macam mana? Disebabkan dekatnya zaman berlakunya peristiwa tersebut. Nanti kita tengok. Dan terakhir, dua-dua riwayat sahihah tapi kita tak mampu nak jamakkannya. Disebabkan taba'uduz zamaniha. Jauhnya berlakunya, apa orang kata? Zaman berlakunya peristiwa tersebut. Al-halah al-ula. Halah sahal insyaAllah. يعني إن هناك الرواية الصحيحة والرواية ضعيفة، أي الرواية نحن نختار؟ طبعا الرواية الصحيحة صح. في هذه القضية في سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الرواية الصحيحة هنا يعني اشتكى النبي فلم يقوم ليلة أو ليلتين فأتته امرأة فقال يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد طرقك لم أراه قربك منزل ليلتين أو ثلاثا. Nabi waktu ni sakit. Nabi tidak bangun solat lah kan. Untuk satu malam atau 2 malam. Kemudian ada perempuan datang dan mengatakan kepada Nabi, anak tak ingat lah dia punya ibarah dia. Dia tafsir ada maksud dia. Lupa selalu Sofia kata apa. Tapi riwayat ini adalah riwayat sahihah. Kita tengok dekat sini daripada Al-Bukhari. Dan juga Muslim. Daripada Syaikhaini. Tabaan dia ada riwayat yang sahih. Ada pun riwayat yang kedua, riwayat dhaifah mengatakan bahawa terputusnya wahyu Nabi tersebut disebabkan adanya anjing di bawah katil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat ini riwayat yang dhaifah pada sanad dan juga syaz pada matanya. Takkan Nabi ada anjing pula dalam rumah Nabi kan? Nabi kan seorang pembersih, mementingkan kebersihan dan sebagainya. So في المتن هناك الشاذ وفي الضعف وفي السند أيضا هناك الضعيف. لذلك نحن نختار الرواية الصحيحة. هناك الترجيح والتحليل التي ذكرت دكتورة صوفيا. تعتمد الرواية الصحيحة لاتفاق الشيخين على إخراجها. الرواية الضعيفة تترك لعدة أسباب. رواية ضعيفة ditinggalkan disebabkan beberapa perkara. أولا ضعف في السند. لوجود رواة مجهولين. Ada riwayat, ada perawi yang majhul hal ke, majhul ain ke, tapi majhul. Kemudian mukhalafatul matan lima huwa ma'ruf min sifat Nabi wa tabi'at nuzul wahyi. Matan tersebut sendiri berbeza dengan sirah-sirah Nabi ataupun bertentangan dengan sirah Nabi dan juga tabiat turunnya wahyu. Dan dia tak selarilah adam ittisaf ma'al waqi' at-tarikhi nuzul wahyi. Dia tak selari. Falidhalika nahnu nakhtar as-sahih. Ini agak senang sebab dia really contradict lah. Kalau Dr. Sofia minta hafal, anda rasa this one yang antum boleh hafal lah, sangat-sangat senang. Antum cara jawab dia padanan macam ni lah.
Okay. Contohlah dia minta secara khas. Okay. Uzkur ataupun kaifa nu'amil. Apa yang saya cakap Okay, bagaimana kita beramal dengan riwayat yang berbeza. Katakanlah dia minta pada gambaran pertama sahaja, iaitu ta'adudul asbab wan nazil wahid. Okay, maka antum buat introduction sikit. Contohnya, macam ni contohnya. Okay. إذا هناك الرواية الصحيحة والرواية الضعيفة. Contoh, نحن نختار ataupun nahnu nakhtar ar-riwayah as-sahihah wa natruk ar-riwayah ad-dha'ifah. Okay, kemudian datang dengan contoh. Masalan, riwayat sebab nuzul surah ad-duha. Okay, hunaka riwayatan. Okay, contohlah. Riwayat sahihah, okay, antum beritahu apa riwayat sahihah dia. Okay, mungkin antum kena hafal sikit lah kot. Allah Akbar. Ataupun, okay, antum hafal ni dalil ni sikit. Kalau antum nak buat perfahaman pun tak ada masalah. Saya fahaman saja, and then datangkan dalil ayat Quran tersebut. Kemudian datangkan pula riwayat yang kedua, riwayat yang dhaifah. Okay, once antum dah datangkan semua riwayat, kedua riwayat tersebut, antum tarjih pula mana riwayat yang dipilih oleh ulama. So inilah jawapannya, tarjih wa tahlil. Kita tak perlu antum panjang-panjang lah sangat, insyaAllah. So buat introduction sikit. Okay, macam mana nak beramal dengan kalau ada dua riwayat yang bertentangan. Kemudian datangkan contoh. Asif, datangkan riwayat tersebutlah, dua riwayat tersebut. So macam ni. Okay, mula introduction. Okay, antum beritahu macam mana kita nak beramal dengan dua riwayat yang bertentangan. Yang kedua, datangkan ayat Quran yang dibincangkan lah. Okay, dalam kes ni surah Ad-Duha lah. Okay, kemudian datangkan dua riwayat yang bertentangan tersebut. Dan datangkan tarjih dia. Okay, macam tu. Okay, yang kedua, halah al-thaniyah, tarjih ahli riwayat as-sahihah. Okay. Sekarang pukul 9.30. Okay. Hadis ni benar. Okay, ni senang juga. Okay, cerita dia macam ni. Ayat yang dibincangkan adalah wa yas'aluka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Okay. Hunaka riwayatan. Okay, riwayat Ibn Mas'ud dan riwayat Ibn Abbas. Okay. Riwayat Ibn Mas'ud mengatakan bahawa keyword dia adalah untuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ibn Mas'ud sendiri bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hasib bil Madinah. Pada waktu tu baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga Ibn Mas'ud berada di Madinah. Okay, maka fas'alu 'anir ruh faqama sa'atan yanzur fa'araftu annahu yuha ilaihi thumma qala wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Fas'aluhu fas'aluhu. Okay, maka Nabi SAW ditanyalah berkenaan dengan ruh. Maka Nabi berdiri sebentar dan faqama sa'atan yanzur. Okay, maka waktu tu Ibn Mas'ud dah tahu dah bahawa okay, Nabi ni telah datang wahyu kepadanya. Maka Nabi pun berkata, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Okay. So adakah dalil riwayat ni sahih? Taba'an sahih. Okay, sebab dikeluarkan oleh Asy-Shaykhani iaitu Bukhari wa Muslim. Adapun riwayat yang kedua, riwayat Ibn Abbas daripada Sunan At-Tirmizi, ini aqall darajah kan, di bawah sikit lah kan pada Sunan At-Tirmizi. Okay, kes dia adalah qalat Quraisy lil Yahudi. Okay. Ketika ini Ibn Abbas tidak ada berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, tak macam Ibn Mas'ud tadi, yang mana Ibn Mas'ud berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Quraisy lil Yahud, a'tuna syai'an nas'alu hadzal rajul. Okay, bagi tahu aku sesuatu yang aku boleh tanya dekat lelaki ni, macam Nabi kan. Faqalu, maka Quraisy kata, saluhu 'anir ruh. Tanya beliau, tanya baginda berkenaan dengan ruh. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi tentang ruh. Maka Allah pun menurunkan Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh. Okay. So mana satu kita nak pilih? Dua-dua sahih. Okay. Sunan Tirmizi ni darajah dia apa? Hasan sahih. Okay, hasan sahih. So mana satu nak pilih? Okay. So, okay, Dr. Sofia datangkan dengan tarjih dan tahlil. Mudah sahaja, ada beberapa sudut lah. Okay, awalan,
ayyuhuma aqwa. Okay, mana satu lagi kuat? Tabaan riwayat Ibn Mas'ud daripada Bukhari lagi kuat, betul. Okay, itu poin pertama. Yang kedua, syahadatul ayyan. Okay, siapa yang melihat peristiwa tersebut? Macam saya kata tadi, Ibn Mas'ud bersama dengan Nabi SAW. Maka Ibn Mas'ud yang melihat peristiwa tersebut, peristiwa nuzulnya ayat tersebut. Maka riwayat Ibn Mas'ud lagi kuat pada Ibn Abbas. Okay, untuk poin kedua juga. Yang ketiga, tafasil riwayat. Riwayat Ibn Mas'ud taqaddam tafasil aksar diqah al-hadath wa dhurufi. Ketika mana Ibn Mas'ud mengatakan apa? Baginda Nabi SAW berdiri sebentar kan. Dan apa Ibn Mas'ud sendiri melihat wahyu itu turun kepada Nabi SAW. Okay, maka jelas. Okay, riwayat Ibn Mas'ud pun kuat juga pada nuktah yang ketiga ni. Okay, dan terakhir sekali asya' at-tarifi. Okay, riwayat Ibn Mas'ud tattafiqu ma'akam di surah Madaniyah. Okay, seperti yang dikatakan tadi kan, Nabi SAW, Ibn Mas'ud dan Nabi SAW berada di Madinah. Okay, Madinah. Maka ayat tersebut lagi sesuai dengan konteks surah Madaniyah. Okay, adapun kisah Quraisy dan juga Yahudi tersebut lebih kepada apa ya? Lebih kepada konteks maki lah. Jadi kalau keluar dalam exam antum kalau boleh zikr empat-empat ni, maka list empat-empat ni dan syarahkan sikit. Kalau anda kata mampu dua pun insyaAllah okey kot. Yang penting macam nak cakap tadi, antum datangkan dia punya ayat Quran dan juga dua riwayat tersebut. And then tarjih. Kita aja. Okay, kalau Ana untuk hadis ni macam kan banyak kan, takut kita tertukar kan. Jadi Ana tulis berdasarkan mafhum. Tapi Ana tak tahu untuk antum macam mana. Tapi kalau Ana dulu tulis berdasarkan mafhum, alhamdulillah sudah terima lah kan. Mafhum hadis tersebut lah. Jangan lari daripada mafhum tersebut. Okay. Ikut tak boleh dalam mafhum kan. Okay. Just tulis direct je. Okay, hala ketiga iaitu al-jam' baina riwayat as-sahihah mutaqaribah zamaniyan. Maksud dia apa? Kita menggabungkan antara dua riwayat yang mana riwayat tersebut dekat pada zamannya. Okay, contohnya okay. Antum baca lah ni. Okay, this one. Antum punya, kalau antum letak kat intro antum. Antum letak macam mana antum nak muamalah dengan dua riwayat yang bertentangan. Tapi pada kes ni kan, okay, macam mana antum nak bermuamalah dengan dua riwayat yang sahih yang dekat pada zamannya. Okay. So dia mengatakan bahawa watakunu mutaqaribatul zamaniyan duna wujud murajjih qawi li ihdaha. Dia tidak ada satu yang lagi kuat daripada satu yang lain. Dia tidak ada murajjih tersebut. Fa inna manhaj ilmi yaqtadi al-jam' bainahuma wa i'tibariha jami'an ka asbabin nuzul. Maka apa yang perlu buat sekarang adalah gabungkan antara dua riwayat tersebut. Okey. Contohnya contoh yang sangat famous iaitu berkenaan ayat li'an. Okay, ayat li'an dalam surah An-Nur, riwayat yang panjang. Tapi Dr. Sofia sendiri yang telah ringkaskan kepada antum. Okay. Awalan riwayat Hilal bin Umayyah. Okay, antum tak perlu pun state dia punya apa ya, macam peristiwa yang berlaku terus. Okay, just state sahaja riwayat apa yang bercanggah tersebut. Okay, awalan riwayat Hilal bin Umayyah. Okay, min al-Bukhari wa juga wa aidan Abu Dawud wa Tirmizi. Hilal qadhafa zawjatahu bi syarik bin Sahma. Okay, fatalabahu Nabi SAW bil bayyinah awil had. Okay, mana Hilal telah qazaf isteri dia. Okay, telah inilah bersetubuh dengan Syarik bin Sahma. Kemudian Nabi SAW minta padanya bayyinah awil had. Maka turunlah ayat walladzina yarmuna azwajahum. Kemudian ada juga riwayat mengatakan riwayat Umayyah al-Ajlani daripada Bukhari. So dua-dua daripada Bukhari, sahih dua-dua. Umayyah sa'ala 'an hukm man wajada ma'amratahu rajulan fa akhbarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi nuzul al-ayah fi sya'nihi wa zawjatihi. So ketika mana Umayyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal tersebutlah kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi tahu
dengan turunnya ayat tersebut, walladzina yarmuna azwajahum tersebut. Okay. So seolah-olah ada dua riwayat yang diturun berdasarkan satu nuzul. Okay. Tapi dua riwayat ni sahih dan berlakunya peristiwa ni dalam masa yang terdekat. Jadi tahlil riwayatan, macam mana kita nak tarjih dia? Kita nak ambil mana satu? Okey. Kita riwayatan sahihatan. Okey, sah. Okay. Kedua, hadisatan mutaqarribatan zamaniyan wa mutashabihatan fil mawdu'. Kedua-dua hadisatan ni, kedua peristiwa tersebut berlaku sangat dekat dan juga sama pada topiknya, which is berkenaan dengan li'an, sah. Dan ketiga, la yujad ta'arud jauhari min riwayat. Dia tidak ada ta'arud yang hakiki lah antara dua riwayat tersebut. Jadi ulama pendapat bahawa kita perlulah dijamakkan antara dua riwayat tersebut. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi mengatakan jam'a baina riwayatain biqaulihi awwalu man waqa'a lahu zalika hilal. Okay. Peristiwa pertama yang berlaku awal sekali adalah peristiwa hilal. Kemudian turunlah ayat tersebut. Okey, selepas tu datang pula peristiwa Uwaimir. Maka berlakunya peristiwa tersebut dalam masa yang sangat dekat. Okay, maka kita ambil kedua-duanya sekali, menjadikan dua-dua riwayat ini merupakan asbab nuzul kepada ayat walladzina yarmuna azwajahum. Okay, jelas tak? Okay, so dua riwayat ini diterima dan diguna pakai sebagai sebab nuzul dalam kes ini. Adapun yang kedua tadi, yang jenis kedua tadi kita ambil salah satu sahaja. Betul. Disebabkan yang kedua ni dua-dua sahih, dua-dua berlakunya dekat. Dia tidak ada ta'arud yang secara zahir, secara hakiki, maka dua-dua diterima pakai sebagai sebab nuzul. So dalam exam nanti kalau ditanya, antum state je dua-dua ni, dan bagi tahulah yang mana dua-dua riwayat ni digunakan sebagai sebab nuzul. Dan antum tarjih lah kenapa. Dan saya cakap tadi lah, antara sebabnya adalah dua-dua sahih dan dua-dua berlaku pada zaman yang sangat dekat. Berlaku pada waktu yang hampir yang dekatlah waktunya. Dan tidak ada ta'arud yang secara jauharnya, secara zahirnya, secara hakiki. Yang keempat, hala rabi'ah ta'amul ma'a riwayat sahih mutaba' li zamaniyah. Ini quite difficult lah. Nak ingat macam mana? عندما تعدد الروايات الصحيحة في سبب نزول آية واحدة وتكون متباعدة زمنيا دون يمكن الجمع. Disebabkan jauhnya masa berlaku peristiwa tersebut, tak boleh kita nak jamakkan antara duanya. Dan topik pun topik yang berbeza. Maka apa kata ulama? Dr. Sofyan mengatakan yajib at-ta'ammul ma'a hadzal ra'i bihadri wa tadqiq. Kena hati-hatilah. Ayat ni adalah makan nabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Ada beberapa riwayat mengatakan ayat ni turun disebabkan apa? Yang pertama disebabkan Nabi mohon ampun kepada bapa saudaranya Abi Talib. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, istighfar rajulun. Seorang lelaki minta ampun kepada dua ibu bapanya yang musyrik. Dan yang ketiga disebabkan ziarah Nabi pada kubur ibu ni. So tiga-tiga ni merupakan riwayat yang mengatakan bahawa merupakan sebab nuzul kepada ayat ni. Apa tarjih dia? Macam mana kita nak bermuamalah? Riwayat al-ula, kita tengok satu. Riwayat ula sahih dan kuat pada sanadnya. Riwayat kedua hasan pada sanadnya. Hadis tersebut hasan lah, riwayat tersebut hasan. Dan yang ketiga dhaif. Riwayat tersebut adalah dhaif. Jadi khulasahnya adalah yurajjah ihtimal riwayat aqwa. Maka kita ambil yang riwayat yang paling kuat lah. Iaitu yang pertama, riwayat pertama itu istighfar Nabi SAW li Abi Talib ammahu. So kasabab mubashir nuzul ma istifadah min ar-riwayat al-ukhra fi fahmi siyaq al-ayat wa tatbiquha al-awsa. Tapi riwayat yang hasan dan tadi kan, adakah kita tolak sahaja? Adakah kita tolak terus? Tidaklah. Riwayat tersebut boleh jadikan bayan untuk kita memahami lagi ayat tersebut. Kita tidak tolak sebab riwayat tersebut hasan, betul tak?
kita jadikan dia sebagai bayan ataupun bayan tafsir lah, bukan sebagai orang kata asbab nuzul. Okay. هذا المنهج يحقق توازن بين الدقة العلمية في تحليل سبب النزول وبين الاستفادة من مختلف الروايات في فهم معنى الآيات وتطبيقها. Okey, gambaran kedua iaitu berlakunya ayat Al-Quran turun banyak tapi sebab dia satu saja. Okey. Tak silap Ana, Dr. Sofia kata benda ni tak berlaku, betul? Sekejap. Betul? Okay. Benda ni tak berlaku lah dalam Quran. Okay. Ketika mana Imam Az-Zarkashi melihat ada 3 riwayat berkenaan daripada Ummu Salamah berkenaan tafriq Al-Quran bain ar-rajul wal nisa. Okay. Al-Quran menyebut al-rijal pada satu tempat tapi tak menyebut nisa pada tempat tersebut. Okay. Yang pertama, riwayat Ummu Salamah ni mengatakan bahawa ada muzikrun nisa fil hijrah. Okay. Dalam Quran Allah tak sebut nisa pada hijrah. Okay. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Okay, tak apa. Yang kedua adalah zikrul rijal dun nisa fil Quran al-Karim. Yang ketiga adamul musawa fil jihad wal miras. Okay. Yang atas dulu. Ada riwayat menggunakan riwayat as-salasah. Riwayat pertama tata'arad ma'a ayat makkiyah. Okay, anak kurang pasti yang ni sebenarnya macam mana. Sekejap. Dia macam agak antum kena tengok juga surah ni sebenarnya. Hal Rajak na riwayat tafsiriyah wala sababiyah. Tapi secara umumnya apa yang boleh katakan ketiga-tiga riwayat ni adalah riwayat tafsiriyah wala riwayat sababiyah. Ketiga-tiga riwayat ni adalah bukan merupakan sebab nuzul kepada turunnya satu-satu ayat. Okey. Maka خلاصة والتحليل. أوكي دكتور كاتب فمن خلال دراستنا لهذه الرواية اتضح لنا أن هذه الرواية الثلاث كلها من الرواية التفسيرية. أنتم اللي عم يعني كلها من الرواية التفسيرية لا من الرواية السببية. الآية نازل بسبب معين تأتيك في المشاكل. Okay, tak apa. Ini Ana rasa nak beritahu dalam grup nanti kot. Ana kurang pasti ni. Nanti Ana beritahu dalam grup balik. Ana konsak dengan Dr. Sofia dulu. Ana lupa dah ini. Okay, nanti Ana beritahu dalam grup insyaAllah. Okay, jadi macam biasa Dr. Sofia akan datangkan jadual. Antum boleh tengok jadual tersebut untuk kefahaman antum lah. Okay, untuk fawaid antum just beritahu saja apa fawaid ni. Dunia semesta al-asilah la tas'al 'anil fawaid. Ayu fawaid min ayi mawdu' tak ada. Okey. Kulluhum yani kulluha direct sahaja. Okay, direct question sahaja. Dan tak ada juga opinion based question lah. Macam ini opinion. Apa pendapat kita lah berkenaan dengan situasi tersebut ke, dengan isu tersebut ke, tak ada lagi setakat ni. So, okay, namazish. Okay, tugas antum adalah cuba sebaik mungkin untuk hafaz dan juga untuk faham. Hafaz ni penting juga. Okay, hafaz dalil dan juga hafaz poin-poin penting. Okay. Okay. Namazish min riwayat fi sabab nuzul. Okay, namazish ni secara am sahajalah kan. Okay, secara am sahaja. Kalau ada Ustazah Dr. Sofia suruh pilih antara beberapa riwayat ni untuk pilih satu. Riwayat pertama agak mudah jugalah. Qauluhu ta'ala sayaqulu sufaha'u minan nas. Okay, nazalat fi tahwil qiblah. Ayat ni diturunkan okay, ketika mana perubahan kiblat lah berlaku daripada Baitul Maqdis ke Makkahul Mukarramah. Okay. Wa kana Rasulullah SAW yuhibbu an yatawajjah nahwal Ka'bah. Fa Allah Ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Faqala sufaha' minan nas. Orang
Yang bodoh ni daripada kaum Yahudi ni mengatakan ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Okay, kenapa nak tukar kiblat? Macam tu lah orang. Allah Ta'ala qulillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah al-masyriq wal maghrib. Maka ini contohlah pada nuzul ayat Quran. Which is situasi tersebut yang mana soalnya orang Yahudi ni mengapa ditukarkan kiblat tu adalah merupakan sebab nuzul kepada turunnya ayat tersebut. Okey, jelas Yang lain-lain kalau antum nak baca pun tak masalah. Al-ibrah bi ummul lafaz wa bi khusus as-sabab. Masuk tak masuk? InsyaAllah tak ada apa kat ni. Okey, alhamdulillah. Okey, topiknya ada soalan ke? Ataupun kalau antum ingat lagi ayat Quran yang Ustaz Dr. Sofia minta hafal, boleh tulis kat komen. Sebab Ana rasa ayat tu mungkin boleh masuk exam. Tinggi kebaran kalian. Ada soalan ke berkenaan setakat ni? Okey. Tak ada. Okey, antum ingat tak ada tak ayat ataupun hadis yang Dr. Sofia minta hafal pada ahruf sab'ah? Sab'ah ahruf. Ada ke? Kalau tak ada, aku terus juga kot. Sebab Ana dulu, dia semesta keluar yang ni, which is Allah this one. Sain, this one keluar waktu di semesta. Dan memang Dr. Sofia minta hafal lah ayat ni, hadis ni. Okay. Okay. So kalau tak ada, tak apalah kita go through juga. Ahruf sab'ah ni apa sebenarnya? Okay, ahruf sab'ah ni, ta'rif ahruf sab'ah ni, dia labudda lana linnazari ila ahadis. Okay, Dr. Sofia sini kata, nak tak nak, untuk memahami ahruf sab'ah ni, kita tengok pada hadis. Okay, tengok hadis pertama. Aqra'ni Jibril ala harfin. Aqra'ni Jibril membaca kepadaku atas mulakan satu huruf. Farja'athu falam azal astazidahu wa yaziduni. Ketika mana Nabi SAW meminta untuk ditambahkan, okay, maka malaikat Jibril menambahkan huruf hatta intaha ila sab'ati huruf, sehingga 7 huruf. Okay, hadha dalil ala wujudi sab'ati huruf al-Quran al-Karim. Okay. Yang kedua ni kisah, anda tak ingat kisah Hisham dengan Umar. Hisham dengan Umar. Okay. Yang ketiga, kita dalam ketiga, ya Jibril inni bu'istu ila ummatin ummiyin. Okay. Wahai Jibril, aku diutuskan kepada umat yang buta huruf, ummiyin. Minhumul ajuz, daripada mereka yang lemah, wal syekhul kabir, ada orang tua, wal ghulam, kanak-kanak, wal jariyah, hamba, wal rajul, daripada laki-laki, alladhi lam yaqra' kitaban qattu, yang tak baca pun. Qala ya Muhammad, innal Quran unzila ala sab'ati ahruf. Katakan kepada wahai Muhammad, Quran ini turunkan kepada sab'ati ahruf. Maka sab'ati ahruf ni diturunkan untuk apa? Untuk taisir, okay, untuk memudahkan manusia ataupun umat Nabi pada ketika itu untuk baca Al-Quran. Okay. So, kita tengok tarjih dia tak? Senang. Dr. Sofia dah beritahu dah apa itu khulasah daripada riwayat tersebut. Al-awwal, tadullu al-hadis ila anna al-ahruf sab'ah tamassala ikhtilafan fil alfaz al-Quran wa turuq nutqiha. Jadi, ahruf sab'ah adalah berbeza pada lafaz Quran dan juga cara untuk menyebutnya. Itu ahruf sab'ah. Okay. Berbeza pada lafaz. Okay. Yang kedua, okay, Nabi SAW melaranglah untuk al-jidal wa niza', untuk bergaduh, untuk berdebat berkenaan ahruf sab'ah. Sebab apa? Sebab anna likulli harfin minha munazzal min indillah ta'ala. Okay. Al-hikmah min ta'adul ahruf, kama zakartu, hikmah daripada berbezanya ahruf ni adalah untuk taysir al-ummah, untuk mudahkan ummah. Okay, liza yang bagi al-istifadah min hal ar-rahmah ilahiyah.
Maka kita boleh ambil istifadah daripada berbezanya sabakat ahruf ni, dengan membaca ikut ahruf yang kita boleh. Tapi ini pada zaman Nabi lah. Okay. Kalau sekarang macam mana? Ada tak lagi ahruf yang lain? 6 ahruf yang lain? Nanti kita tengok insyaAllah. Ada perbahasan. Okay, yang ketiga, ahruf sab'ah ni la tauqifiyah. Okay, daripada Allah SWT. Bukan daripada ijtihad basyari ataupun daripada suka-suka orang nak buat lah. Tapi dia merupakan satu wahyu. Wahyu daripada Allah SWT. Okay. Yang keempat, yattafiqul muslimin ala anna al-ahruf sab'ah la tadamman tanaqudan fil ma'na. Okay, meskipun ahruf sab'ah ni berbeza pada lafaz dan juga cara menyebutnya, okay, tapi tidak menunjukkan la yadullu ala tanaqudan fil ma'na. Tanaqud fil ma'na. Okay. Walakin ma'naha muttafiqah atau mutaqaribah. Maknanya dekat sahaja, dia tidak bukanlah tanaqud ni apa? Kontradik. Okay. Kan ada 7 perkataan. Okay. Di antara 7 ni, semuanya membawa makna yang sama atau membawa makna yang hampir sama. Oleh satu tanaqud. Tidaklah huruf pertama ni berbeza makna dengan huruf yang kedua. Okay. Wa akhiran, kana al-ummah mukhayyara fil qira'ah. Ummah boleh pilih qiraat mana, boleh pilih untuk membaca dengan huruf yang mana. Okay. Tak perlu baca untuk 7 huruf. Okay. So itu adalah khulasah daripada dalil-dalil ke atas. Andai kata soalan minta berkenaan ni, maka antum boleh sebutkan dalil-dalil yang pendek saja. Okay, dan antum boleh syarah menggunakan ini. Okay. Nak hafal semua ke? Pada saya, cuba hafal ataupun cuba faham. Okay, faham sudah cukup memadai lah. Antum faham, antum tulis. Sebenarnya, ahruf sab'ah tu antum beritahu ahruf sab'ah tu apa. Okay. Kemudian, yang kedua, kalau anda berterabu pun tak apa kot. Tapi yang pertama, antum beritahu ahruf sab'ah tu apa. And then, ahruf sab'ah ni min Allah Ta'ala, wahyi min Allah Ta'ala, bukan ijtihad daripada orang. Which is, ahruf sab'ah ni adalah tauqifi. Dia beritahu yang bahawa walaupun berbeza pada lafaz, tapi dia tidak membawa makna yang berbeza, tapi membawa makna yang hampir sama. Kemudian kita ni ada pilihan untuk milih harfu mana yang kita nak. Pada zaman Nabi lah kan, kita lah kan. Sebab kita telah ada Rasam Usmani. Rasam Usmani ni, Dr. Sufyan mengatakan dalam kitab ni lah, dia kata bahawa Rasam Usmani itu telah ditulis dalam satu huruf, iaitu huruf Quraisy, bukan daripada huruf lain. Tapi huruf Quraisy itu dapat menampung semua ahruf yang lain. So ada 7 huruf kan, 7 huruf. Okay. Rasam Usmani itu adalah huruf Quraisy. Tapi 6 ahruf yang lain ni dapat ditampung oleh huruf Quraisy tersebut. Okay, tak apa kita tengok nanti. Dah insya-Allah. Okay, adakah huruf sab'ah ni sama dengan qiraat sab'ah? Tabaan bukan. Okay. Sebab huruf sab'ah ni telah berlaku pada zaman Nabi SAW ini. Okay, adapun qiraat sab'ah ni telah menjadi masyhur ataupun telah diasaskan oleh Ibn Mujahid, okay, pada kurun keempat. Berbeza pada zaman tersebut lah. Okay. Kalau anda kita kata huruf sab'ah ni sama dengan qiraat sab'ah, maka kita katakan hadis tersebut jadi amal kepada zaman Nabi, tetapi lepas zaman Abu Bakar Mujahid ni, selepas pengasasan qiraat itu, barulah hadis tersebut digunakan. Maka itu salah lah kan. Okay. Walhal zalikal ahadis qad waqa'at ataupun telah diamalkan fi asal Nabi SAW. Pada qiraat ni anda tak mahir sangat, mungkin ada Brother Iskandar mahir pada qiraat, insya-Allah boleh tanya beliau lah. Okey. Haqiqatul ahruf sab'ah wa ikhtilaf ulama. Ini dia punya main perbincangan dia. Okay, apa yang dibincangkan sebenarnya? Okay, ada 4 mazhab. Okay, dia nak bagi tahu ahruf sab'ah tu apa. Okay. Agak panjang tapi boleh diringkaskan lagi. Okay. Mengatakan bahawa mazhab pertama, yang mazhab yang sahih dan mazhab paling kuat, okay, adalah mengatakan al-murad ahruf sab'ah bermakna sab'ul lughat fi kalimah wahidah. Pada satu kalimah
satu kalimah ada 7 bahasa. Okey, sebagai contoh, terus Dr. Ral bagi tahu contohnya di sini. Okey, contoh kalimat halumma aqbilu ta'ala ajil asrib qasdi nahwi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lughat yang berbeza. Okey, tapi membawa makna yang sama, itu talabul iqbal, datang menghampiri. Cumanya perbezaan penggunaan ahruf tu sendiri. Lakin makna masih lagi sama. Makna mutaqaribah wa mutafiqah. المهم إشارة إلى أن هذا لا يعني أن كل معنى في القرآن عبر عن الإنسان. Okey, tidaklah bermakna setiap kalimah dalam Quran tu kan, ataupun setiap makna dalam Quran tu diungkapkan guna 7 huruf. Tidak. Okey. Tapi ada yang mungkin ada 2 huruf sebagainya, tapi maksimum bal anna aqsa adadul alfaz mu'abbarah an makna wahid sab'ah. Okey. Pada satu makna tersebut tak semestinya kena 7 huruf. Okey, tapi maksimum 7 huruf. Sebab tu dinamakan ahruf sab'ah. Okey. Okey, لذلك هذا الرأي okey يحقق التيسير المذكور في الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحرف السبعة. Jadi seperti yang mengatakan bahawa hadaf kepada sab'at ahruf ni untuk taysirul ummah. Maka dengan ra'yu ini dia menyokong hadaf tersebut. Okay. Jadi untuk menyebut satu perkataan tersebut ada pilihan, ada 7 pilihan. Mengikut dia orang punya lughat lah kan. Maka mereka akan menyebut satu perkataan tersebut ikut lughat mereka sendiri. Okay. Tapi makna mesti sama. Fima ta'alaq bil masalah Utsmani muwahhid. Ini dikatakan Dr. Sufyan mengatakan bahawa Mushaf Utsmani ini telah disatukan. Iktimad ala lughati Quraisy kan. Telah ditulis dalam lughatul Quraisy sebagai asas lah. Tidak pernah bermakna huruf-huruf 6 huruf yang berbaki itu diabaikan ataupun dinasahkan, dimansuhkan. Tapi masih lagi dianggap sebagai mu'tabar di sisi syarak. Okay. Jadi adalah yang erat mazhab ni mengatakan bahawa macam tadilah, apa yang jadi pada 6 huruf yang lain takkan dinasahkan pula kan, takkan diabaikan pula, sedangkan 6 huruf tersebut adalah daripada syarak sendiri. Betul tak? Jadi Dr. Sufyan zakara ba'dun nuqat, ada salah satu nuqat. توحيد المصحف على حرف واحد لا يعد نسخا أو إهمالا للأحرف الأخرى بل هو إجراء تنظيمي لتيسير القراءة والكتابة. Okay. Tidaklah bermakna penyatuan mushaf tersebut menggunakan harfun wahid mengatakan bahawa huruf-huruf lain tidak digunakan. Tapi penyatuan tersebut adalah disebutkan untuk memudahkan bacaan dan kitabah. Okay. Kalau antum tengok bab Jama'ul Quran kan, لماذا جمع عثمان في مصحف واحد؟ To make a uniformity, untuk menjadikan satu sistem yang, satu bacaan yang sama pada semua orang. Okay, tidak ada bacaan berbeza sehingga tiada perbalahan. Hatta la yujad fiha yani al-ikhtilaf, al-munaza'ah dan sebagainya. Jadi penyatuan mazhab dalam harfun wahid adalah untuk taysir al-qira'ah wal kitabah. والثاني الأمة الإسلامية كانت مخيرة في القراءة بأي من الأحرف ولم تكن ملزمة باستخدامها جميعا. يعني ketika الحاجة العملية خاصة بعد ظهور خلاف الكتب الإسلامية dan إلى توحيد المسار على لهجة قريش. Seperti yang dikatakan tadi lah, hajah al-amaliyah, iaitu selepas tersebarnya Islam في بقعة العالم. Okay. الأمة الإسلامية تحتاج إلى توحيد المصحف إلى قراءة واحدة untuk huruf yang satu hatta la yujad al-munaza'ah bainahum. Supaya tidak ada pergaduhan, tidak ada perbalahan, ikhtilaf pada bacaan. على الرغم أن هذا المذهب هناك يعني الراد
يعتبر هذا المذهب من أقوى الآراء في تفسير الأحرف السبعة. Maka kalau antum untuk Sufyan memilih ini sebagai salah satu arak ataupun aqwal yang paling kuat lah di dalam menafsirkan makna sabda ahruf. Okay. المذهب الثاني أحرف السبعة هي 7 لغات متفرقة في القرآن الكريم. Ahruf sab'ah ni adalah tujuh bahasa, cumanya dia berpecah-pecah dalam Quran Karim. Okey. Maknanya kalau nombor satu tadi, satu makna ada 7 bahasa, tu tak? Tapi yang ni, this one, 7 bahasa tersebut tidak menunjukkan pada satu makna. Okey, tak apa kita nak contoh. Betul kan? Sekejap, tak apa kita nak contoh. يرى هذا المذهب أن الأحرف السبعة تمثل 7 اللغات أو اللهجات العربية مختلفة موزعة في القرآن الكريم. Dia متفرقة berpecah-pecah في القرآن الكريم. فالقرآن عنده نزل بلغات مختلفة من قبائل العرب بحيث يكون بعضه بلغة قريش وبعضه بلغة كنانة أو حمير وغير ذلك. أوكي، betul lah. Okey, أمثلة توضيحية. ورد اللغتين قريش وهوازن. Contoh تستطيع وتستطيع. Okey, dua kalimah ini daripada lughah yang berbeza. Lughah Quraisy wa lughah Hawazin. Okey, maka betul lah kita kata tadi bahawa dalam Melayu kan, pendapat kedua mengatakan bahawa Ahruf Sab'ah itu 7 bahasa, cumanya dia berpecah-pecah dekat dalam Quran. Okey, contoh pada kes ni, satu ada dekat surah Al-Kahfi kan, surah Al-Kahfi ayat 78. Satu ada pada surah Al-Kahfi ayat 82. Maka dia tidak menunjukkan bahawa satu lafaz, saya cakap satu makna ada 7 lafaz. Ya Allah. Ini bukan yang dipandang oleh mazhab yang kedua. Tetapi dia 7 lafaz yang berpecah-pecah dalam Quran. Ya Allah. Pecah-pecah dalam Quran. Nanti boleh faham ke? Tak tahu sekarang macam mana. Tapi dia bukanlah menunjukkan bahawa satu dia bukan menunjukkan bahawa satu makna. Tapi 7 lafaz yang berbeza yang wujud dalam Quran Karim. Faham ke? Tak tahu ni, tak faham. Faham boleh beritahu je tau, boleh komen je. Okey. Ini sumpah faham lah kot Okay, contoh dalil lain ketika mana Ibn Abbas dia tidak mengetahui makna Fatih. Okey. Maka mazhab ini mengatakan bahawa Ibn Abbas tidak mengetahui makna Fatih tersebut disebabkan bukan daripada logat kaum dia. Bukan daripada logat Quraisy, tapi daripada logat yang lain. Maka ini menunjukkan bahawa wujudnya 7 logat tersebut tapi pada tempat-tempat berbeza. Tapi Dr. Sofyan mengatakan bahawa tidaklah bermakna Ibn Abbas tidak tahu makna Fatil itu, bermakna Fatil itu datang daripada lugah yang lain, boleh jadi daripada lugah Quraisy. Cumanya seseorang tu tidaklah mesti tahu semua apa yang ada dalam bahasa mereka. Contoh kita lah bahasa Melayu kan, tidak semua perkataan kita tahu sebenarnya kan? Ada perkataan kita tak pernah dengar pun. Okey, tu dia punya dalilnya lah, dalil rad dia. So mazhab kedua ni dia tidak nampak bagaimana dia tidak nampak hadaf Ahruf Sab'ah sendiri. Di mana hadaf Ahruf Sab'ah adalah untuk memudahkan, betul tak? At-taysir, untuk orang baca ikut lughat mereka. Okay, tapi kalau dah lughat tu berpecah-pecah, which is sama sahaja. Which is semua orang pada setiap lughat akan baca dengan lughat yang tertera lah. Disebabkan apa contohnya? Satu orang membaca ayat, okay, contohnya
satu orang membaca ayat daripada surah Al-Kahfi dan surah Al-Kahfi ayat 98 dan surah Al-Kahfi ayat 82. Okay. So satu orang ni daripada logat Quraisy. Okay. Maka dia membaca Al-Quran tu ayat 78 dengan logat inilah, malam tastati'. Dan baca juga ayat 82 dengan logat tastati', awazin. Maknanya sama je. Seorang Quraisy membaca lurah dengan dua lurah. Membaca Quran dengan dua lurah. Dua huruf. Iaitu lurah daripada Quraisy dan lurah daripada Hawazin. Adapun yang pertama tadi, kan? Yang pertama tadi which is yang ni lah. Okay, dia membacakan satu makna tersebut dengan lurah beliau sendiri. Dengan lurah dia sendiri. Kalau dia daripada kalau dia daripada Quraisy, maka dia baca Quran tersebut dengan lurah Quraisy lah. Okay? Dengan huruf daripada Quraisy lah. Nah, begitu. Adapun yang kedua ni, even tak kisahlah di Quraisy ke, di Hawazin ke, di Kinanah ke apa. Tapi kalau dah kalimah ahruf sab'ah tu berpecah-pecah, mesti sama saja. Dia kena baca semua tu dengan lurah yang ada. Ana harap antum faham lah. Kalau antum tak faham boleh kontak Ana, nanti Ana terangkan lah. Okay. Yang ketiga, ahruf sab'ah yang qira'at as-sab'ah. Okay. Ahruf sab'ah tu sendiri adalah qira'at sab'ah. Betul ke? Di Dr. Sufyan kata adhaful ara', walaupun disebahkan pada ulama-ulama yang besar, contohnya Al-Khalil Al-Farahidi, tapi ini adalah pendapat yang lemah. Reason dia kenapa? Antum boleh bacalah kat sini. At-Tanaqud At-Tarikhi, macam yang cakap tadi. Okey, qira'at sab'ah ni mula masyhur bila mula diasaskan pada kurun keempat oleh Ibn Mujahid, kan? Sedangkan ahruf sab'ah telah pada zaman Nabi SAW. Adapun ada mudiqatul hasr adadi. Okey. Qira'at sab'ah, qira'at sab'ah. Okey, qira'at boleh sampai 10, betul tak? Kalau antum belajar kan kita boleh sampai 10 kan. Jadi dia berbeza pada adad ni. Dan ketiga, farqu fi syumul wal mafhum. Ahruf sab'ah ni lebih luas. Okey. Dan qira'at itu terletak bawah ahruf sab'ah. Okey. Dan last sekali, al-ahruf sab'ah hiya wujuh at-taqyid sab'ah. Okay, maksud dia apa? Ini pun pendapat yang syumul juga sebenarnya, kan? Sebab dia mengatakan bahawa ahruf sab'ah ni, ahruf sab'ah awjuh litaghayyur atau sab'ah awjuh ikhtilafat fi qadr al-Quran al-Karim. Jadi dia hanya berbeza pada wajah bacaan sahaja. Contoh, berbeza pada jamak dan juga tasniyah dan juga ifrad. Okey, tengok contoh terus. Ikhtilaf siyaq. Okey, apa beza dia? Beza dia adalah li amanatihim wa li amanatihim. Jadi berbeza pada ifrad dan jamak. Okay, dia tidaklah berbeza satu kalimah secara total, tapi berbezanya hanya mungkin pada i'rab, pada jamak muzakkar dan muzakkar muannas dan sebagainya. Bezanya pada situ sahaja. Okay. Dan Dr. Sufyan mengatakan bahawa hadzal mazhab syumuliyah dan murunah bertawaffuq ma'ar riwayah. Jadi riwayat mana nak diambil? Ana rasa dalam exam dia tak ada minta detail. Antum kena bagi contoh, uraikan semua. Tapi antum sekadar beritahu secara surface lah, kan? Setiap mazhab tu apa pendapat mereka. Dan syarah-syarah sikit-sikit. Jadi semesta setakat ni soalan dia tidaklah macam contoh ada 3 soalan. Satu soalan tu terus minta 16 markah, contoh 16 markah, 15 markah. Tapi dah ada anak-anak dia. So antum tak, kalau ada anak-anak ni, maknanya satu soalan tu antum tak perlu syarah terlalu panjang. Hasbal darajah tu. Okey, follow dia darajah. Okey. Ra'yul mukhtar adalah ra'y pertama. Ra'y awal. Sebab dia apa? Sebab ada 3 je. Okey, tawafuquhum ala hadath dalam Al-Quran Al-Karim. Al-hadath ahruf sab'ah sini apa? Adalah untuk taysir, kan? Dia cakap ya tamasha hadha ar-ra'y ma'a ma qama bi Utsman bin Affan ala tauhid al-mazhar.
فقد كان هدف الأساسي توحيد القراءات على أن ظهرت اختلافات بين المسلمين في الأمصار المختلفة. Okay. تفسير واقع مصرف الحالي. Okay, tu boleh baca lain ni. Senang saja. Kalau tak faham boleh beritahu dalam grup ataupun boleh kontak Ana lah. Boleh kontak beradik Is juga. Boleh kita lain. Okay. Asyid fi inzal Al-Quran surat Al-Aruf pun mudah saja untuk boleh baca dan ambil apa yang penting. At-Taysir wa Tashil, Al-Rahmah wa Tawassu', Mura'ah Tanawwu' Al-Lughawi, Tajannubul Masyaqqah. Semua based on apa ya? Semua based on hadis-hadis tadi disebut tadi. Alhamdulillah, tamam. Khalas. Okey, boleh faham ke? Tak faham boleh tanya je. Kalau anda faham, kalau anda boleh jawab, anda jawab. Kalau tak boleh jawab, anda tawakuf dulu. Nanti anda konsult dengan doktor, baru anda beritahu balik. Indakum soal atau istifsar. Okey. Soalan tu nak bagi tajuk mana pula ni? Kita dah 10 suku. Okey. Qiraat mungkin senang sikit kot. Qiraat tak apalah. Anda tak main sangat buat qiraat. Yang tu boleh tanya pakar-pakar qiraat kita dalam ni. Okey. Jemaah Al-Quran sana syuaya. Antum kalau terlalu banyak point, antum boleh buat formula sebenarnya. Okay, you just create the formula. Your formula sendiri. Contohnya bab biasanya pada ikhtilaful ulama. Sesuatu. Contohnya anda buat lah. Apa yang anda buat anda faham sendiri. Contoh, al-marhalah al-ula fi ahdin Nabi SAW bada al-hifz wa tadwin. Pada marhalah Nabi SAW ada apa? Okay. Kalau kita tak tahu, kita ingat formula, anda buat sendiri lah. Tapi anda tak cadangkan pada antum. HIT. HIT, which is H stand for hifzu, HI hifzu, T refer to tadwin. Okay. So dalam exam, antum tertulis lah hit tu kan. Cuma antum dapat gambaran awal ataupun antum dah tahu dah, okay formula ni untuk ni. So tak adalah antum lost dan lupa terus secara total. Okay. Marhalah kedua, kilometer KM1. Okay. Kenapa KM1? K stand for kumpul, M for mashaf, satu dalam satu mashaf. Okay. Ini semua formula lah. Satu je lah kan punya. Sebab ulum Quran ni banyak topik dan banyak perbincangan khilaf ulama dan juga banyak aksam dia. Okey, jadi boleh buat formula untuk you all ingat sendiri. Okey, dalam Quran rasa tak ada apa. Antum boleh. Topik mana yang antum nak cover sebenarnya? Ke tak perlu dah? Boleh berhenti awal. Anda berharaplah kalau antum ingat ayat Quran ataupun hadis yang Dr. Sufyan minta hafal, boleh stick terus. Kita jam terus to the topic. Boleh bincang, semua dapat manfaat. Semua jarang lah Ustazah tak tanya. Tartibul Quran pun senang. Sekejap apa yang muhkam mutasyabih. Mungkin itu yang masuk muhkam mutasyabih. Okey. Muhkam mutasyabih. Okay, ta'rif muhkam. Antum ambil ta'rif yang mukhtar sahaja yang telah dipilih. Ma wadaha ma'nahu binafsi aw bighairihi wa lam yahtamil at-ta'wil illa biwajhin wahid. Okay, itu ayat muhkam, ayat yang jelas maknanya. Tidak ada la rumudu fiha wala labsun fiha. Okey, ayat yang jelas. Dan tidak ada ta'wil illa
wajhin wahid sahaja. Okay, maksudnya tidak ada takwil yang lain lah, tidak ada takwil ni. Macam nak cakap lah. Takwil yang detail lah kan. Makna yang daqiq. Melainkan satu saja. Itu makna yang dikendaki oleh ayat tersebut. Contoh, wa aqimus salah. Adakah aqimus salah tersebut perlu kepada takwil lain? Tak perlu, sebab ayat tu sini dah muhkam. Ayat tu sini dah, sekali kita baca, kita dah faham dah. Allah nak apa? Allah nak kita dirikan salat. Itulah. Wajhun dia satu je. Wajah takwil dia satu saja. Okay? Tak ada takwil yang berbeza-beza. Okay. Syarah ta'arif, antum boleh baca mengatakan, okay, wadhah makna binafsi. Ay maknahu wadihun min khilal lafzi wa siyaqihi. Secara lafaz dan juga konteks ayat tersebut, jelas maknanya. Duna al-hajat ila ta'wil atau syarah khariji. Atau bighairihi, iaitu makna tersebut wadih disebabkan lafaz dan juga siaknya, dan juga bighairihi. Apa di bighairihi? Iaitu daripada ayat Quran yang lain dan juga hadis nabawiyah yang lain. Okay, maknanya kalau ayat itu jelas, mungkin dia sebut makna disebutkan hadis lain ataupun ayat lain, maka ayat itu sendiri sebagai muhkam. Okay. Dan ketiga, lam tahtamil ta'wil illa biwajhin wahid. Ay anna ma'nahu muhaddad la yahtamil aksar min tafsir wahid sahih. Ini tafsir ataupun takwil terhadap ayat tersebut hanya satu sahaja, tidak ada takwil yang berbeza-beza. Okay, itu maknanya ayat muhkam. Ayat mutasyabih pula, masta'sarallahu bi'ilmihi. Okay, masta'sarallahu maksudnya itu la yumkin fahmu illa min khilal wahyi ilahi. Hanya Allah Ta'ala sahaja mengetahui. Nahnu la na'lam illa min al-wahyi ilahi. Atau mahtamala aksar min wajhin min ta'wil as-sahih. Ay anna ma'nahu yahtamil aksar min tafsir sahih. Okay. Pada satu perkataan tersebut, satu ayat tersebut, ada wajah takwil yang berbeza-beza. Dan tidak khusus kepada, orang kata apa ya, tidak khusus kepada satu takwil sahaja pada ayat tersebut. Jadi dalam menafsirkan ayat tersebut, ada takwil yang berbeza-beza. Okay, yang ketiga, ma'nahu ghairu wadih. Maknanya tak jelas. Min khilal lafaz wa siyaqi. Kalau tengok secara zahir ayat tersebut, pada lafaz dan konteksnya tak jelas. Yang perlukan kepada syarah daripada ahli ulama, ahli ilm. So, secara ringkasnya apa? Ada, okay, secara ringkasnya antum boleh baca yang ni. Tanya, antum nak faham secara ringkas, ya salam. Al-ayat al-muhkamah adalah ayat wadihah makna. Okay, jelas pada maknanya, la labsun fiha wala gumud fiha. Itu satu. Ayat mutasyabihat apa pula? Aksar min wajhin min at-ta'wil. Atau la tahtamil aksar min makna. Okay. Satu ayat tersebut ada lebih daripada satu makna yang tersebut. Ataupun ada wajah takwil yang berbeza-beza. Itu secara umum ataupun secara, kalau antum nak faham ayat muhkamat lah. Tapi dalam exam, kalau tanya ta'rif, antum kena alaikum an tadhkuru ada ta'rifan. Ta'rifan. Okay. Alright. Okay, adakah Quran itu semuanya muhkam ataupun semuanya mutasyabih ataupun sebagai mutasyabih, sebagai muhkam? Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahawa semua ayat Al-Quran itu adalah muhkam. Wadihud dilalah. Tak ada syak padanya, tidak ada benda yang tersembunyi. Tidak ada takwil, melainkan satu wajah takwil sahaja. Okay. Itu satu. Adapun mengatakan Al-Quran semuanya mutasyabih. Apa maksud dia? Okay. Mutasyabih kat sini menurut mazhab ni mengatakan bahawa tasyabuh fi ijaziha wa balaghatiha. Iaitu mereka ni ayat ni adalah sama. Okey. Tasyabuh dalam ijaz. Okey, dan juga balaghah dia. Wa hidayati lil khair wal haqq was sidq. Dan sebahagian pula mengatakan bahawa sebahagiannya wadihah dilalah itu muhkam, sebahagiannya pula perlu kepada takwil yang berbeza-beza. Perlukan kepada takwil dan juga tafsir. Okay. Itu secara umum. Okay, waktu exam mana dimasuk ini?
Sekejap. Banyak ni. Okey. Al-hukum al-muhkam wal-mutashabih wa mawqif ulama minhuma. Ma'a zikr dalil mengatakan. Jadi kami kena letak, antum kena letak dalil tersebut. Sebab itulah doktor suruh hafal yang ayat ni totally. Berawal sampai habis kan ayat ni. And then antum syarah ayat tersebut berdasarkan kitab ni lah. And then buat satu conclusion, khulasah, mudah, pasal ringkas. Okey, tengok contoh yang dia bagi. Radul mutasyabih dalam muhkam fil Quran Al-Karim. Okey, ayat mutasyabih ni ketika mana nak tafsir dia, hendaklah rujuk pada ayat yang muhkam. Contohlah kan. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Okey, bila kita baca kat sini ada dua kemungkinan. Bahawa Allah Ta'ala menghapuskan semua dosa walaupun orang tak bertaubat. Ataupun yang kedua, Allah menghapuskan semua dosa kepada yang bertaubat sahaja dan beriman dan beramal soleh. Jadi ada dua kemungkinan kat sini. Kiranya tahtamil aksar min wajhin, aksar min takwil kan. Dia memerlukan ataupun dia mempunyai dua kemungkinan ataupun dua kemungkinan takwil kat sini. Jadi kita radkan ataupun kita kembalikan ayat mutasyabih ni kepada ayat muhkamah. Iaitu ayat muhkamah dia apa? Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah. Maka ayat tersebut adalah menunjukkan kepada Allah menghapuskan dosa orang yang bertaubat dan beramal soleh dan beriman. Itu adalah radul mutasyabih ila al-muhkam fil Quran. Maka kalau dia minta, antum ambil lah contoh satu. Contoh ni semua insya-Allah. Okay. Hikmah, antum bacalah. Boleh je masalah. Hikmah mudah saja. Mansya ni awamil. Dia bukan macam awamil lah. Ada yang tasyabuh disebabkan lafaz, ada tasyabuh disebabkan makna, ada disebabkan dua-dua. Okay, contoh daripada lafaz adalah faragh alaihim dharban bil yamin. Sekali kita imbas, ma makna al-yamin? Al-yamin ma'ruf ladina masalan yadul yamin, tangan kanan. Makruf juga yamin makna halaf, iaitu sumpah. Sumpah al-halaf. Dan saya baru tahu juga yamin juga dikatakan al-quwwah. Jadi ada tiga wajah takwil. Tiga wajah tafsir kat sini lah. Jadi apa? Jadi ayat ni menjadi tasyabuh disebabkan lafaz ni sendiri. Adapun yang kedua, tasyabuh ar-rajih al-ma'na, mengatakan bahawa tasyabuh di sini wujud disebabkan pada maknanya yang tak sampai di akal kita untuk memikir. Contoh, yadullah faqa aydihim. Okey. Sesungguhnya Allah tu tak sama dengan satu, betul? Laisa kamitslihi syai'. Jadi ataupun contoh lain, ar-rahman al-istawa. Fa inal aql bashari la yastati' an yuhitu bi haqiqati hadhihi sifat. Kita tak mampu nak memikirkan sifat Allah Subhanahu ini. Maka apa yang ulama salaf buat adalah tafwid ila Allah Ta'ala. Tafwid makna tersebut, hakikat makna tersebut pada Allah Subhanahu Ta'ala. Adapun ulama khalaf datang selepas ni menggunakan manhaj takwil. Okey, manhaj takwil tu dia takwil ayat tersebut dengan makna-makna ayat layak bagi Allah Taala. Okey. Yang terakhir tasyabuh ar-rajih al-lafaz wal makna. Ayat ni sekali kita pandang kita tak faham konteks dia pasal apa. Okey, walaysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhriha walakin al-birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha. Okey, kenapa kenapa al-bir disebut di sini bukan memasuki rumah dari belakang. Kan al-bir kan banyak lagi. Tapi kalau kita lihat pada konteks ayat tersebut, Allah menceritakan tentang al-jahiliyah yang beriktikad bahawa kalau seorang tu dalam ihram, kan, dia tidak boleh masuk rumah daripada pintu depan. Tapi masuk pintu belakang. Okay. So, Al-Quran rad pendapat ini ataupun pandangan atau iktikad orang jahil pada waktu ini dan menerangkan bahawa bukanlah kebaikan itu Allah syai'un min zalika min abwabil bir.
walakin al-birr wat-taqwa. Hakadha. Okay. Kalau antum lihat mauqiful ulama berkenaan dengan muhkam mutasyabih, ini pun kemungkinan boleh keluar sebab apa pendapat ulama berkenaan dengan ayat mutasyabih, ayat muhkam. Kalau berdasarkan ayat ni, Hasan tu dah tahu kot cerita dia. Dia berbeza pendapat ni berkenaan dengan titik waqaf, titik berhenti. Titik terendah, titik berhenti. So di mana ulama dia membaca itu berhenti, menyebabkan berlaku perbezaan pendapat. Contoh bukan contoh lah, memang ditulis oleh doktor sendiri. Kalau seorang itu pendapat pertama lah mengatakan bahawa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, dia berhenti kat situ. Kemudian warasikhuna fil ilmi yaqulu amanna bi inda rabbina. Ulama kemudian maka ayat tersebut mengatakan bahawa apa? Yang mengetahui tentang takwil hanyalah Allah Ta'ala sahaja. Dan ulama tugasnya adalah mereka ni beriman dengan apa yang datang kepada mereka dan menyerahkan segala makna tersebut kepada Allah SWT. Ini pendapat pertama, yang mana perbezaan pada titik berhenti itu menyebabkan perbezaan pandangan mereka. Ada pun yang kedua mengatakan bahawa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm. Dia berhenti dekat al-'ilm kat situ. Jadi ar-rasikh kat situ adalah ma'tuf kepada lafaz jalalah. Tak tahu anda faham tak, tapi rasa anda faham kot sebab anda rasa perbincangan ni dah meluas dah. Jadi yang mengetahui at-ta'wil tersebut Allah dan juga al-muta'ammiqin ar-rasikhina fil 'ilm dan juga pada alim ulama. Ini pendapat yang kedua. Jadi sebab di situlah berlakunya takwil pada ayat mutasyabihat, sebab mereka berpendapat bahawa al-ulama al-muta'ammiqin ar-rasikhin mereka ni tahu takwil. Tapi adakah dua-dua ni salah? Adakah mana satu yang betul? Dua-dua betul. Jangan gaduh. Kata Dr. Jannah, jangan gaduh kan. Sebab dua-dua ada dalil tersendiri. Sebabkan perbezaan mereka, kenapa? Perbezaan mereka dalam memahami makna kalimah takwil itu sendiri. Contoh kita pergi kan, pendapat pertama mengatakan takwil itu adalah tafsir. Betul tak? Kalau kita belajar usul tafsir, mereka mengatakan ada mengatakan bahawa tafsir itu adalah takwil. Takwil itu adalah tafsir. Sama nafsu syekh. Ada pun yang kedua mengatakan takwil itu adalah hakikat makna itu sendiri. Ini pendapat kedua. Jadi pendapat yang mengatakan bahawa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, tidak ada orang yang tahu melainkan Allah SWT saja takwil itu. Mereka beranggapan bahawa takwil kat situ adalah hakikat makna tersebut. Dan taba'an kan, mengetahui hakikat makna tersebut hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Tak? Jadi pendapat mereka betul. Sebab kan mereka beranggapan bahawa takwil itu adalah al-haqiqah. Ada pun pendapat kedua yang mengatakan bahawa ulama boleh mengetahui takwil itu adalah disebabkan mereka menafsirkan kalimah takwil itu dengan makna takwil itu adalah dengan maksudnya tafsir. Itu syarhul makna zahir li nafs. Betul tak sekarang? Betul tak ulama boleh tahu tafsir tersebut? Betul lah kan? Kalau tak adalah kita jumpa kitab tafsir dan sebagainya. Jadi pendapat dia pun betul. Jadi apa yang salahnya? Jadi tak ada yang salah. Cumanya perbezaan mereka dalam memahami makna kalimatut takwil. Itu sahaja. Jadi jangan gaduh tu. Masa sekarang ni sebagai tulabul ilm, tugas kita adalah bukan untuk bergaduh. Tugas kita adalah untuk belajar, mendalami ilmu sedalam yang mungkin, mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Tugas gaduh-gaduh bukan tugas kita. Boleh faham tak? Topik ni pun famous sebenarnya dalam an-nasakh. Soalan. Betul. Setuju tisu tak ada. Dia tak ada langsung. Pada Bashana, anda tak tahu lah. Lain. Iskandar dah ambil ke Iskandar?
Kan ada ke kan? Pada batch Ana, waktu Ana ambil dulu, dia memang tak ada soalan yang opinion based punya. Semua direct. So, antum perlu hafaz dan juga faham. Antum exam 3 bulan kan? Sempat lagi kalau antum nak hafaz dalil, nak hafaz poin-poin penting dan sebagainya. Okay, nasan ni agak banyak sebenarnya. Okay, contoh kalau opinion based punya soalan, dia akan tanya secara macam mana cakap? Okay, contoh bab nasah kan. Dia akan tanya antum, adakah nasah ni, kalau opinion based punya, adakah nasah ni diperlukan ataupun sebenarnya tak diperlukan. Contohlah opinion based ni. Jadi itu opinion based. Tapi kalau secara direct, kalau soalan Al-Quran ni, directnya dia mengatakan bahawa uzkur ara ulama haula nasah. Adakah wujud ataupun tidak nasah ni? Itu soalan direct. Okay, so direct je soalan ni, mudah je insyaAllah. Okay, nasah. Tu nak betul ke nasah? Tak pernah buka majal al-as'ilah je lah. Ada soalan boleh tanya terus. Soalan ni banyak. Kan tu nak masuk nasah. Untuk nak masuk nasah ke tak perlu? Kalau perlu, kata perlu kalau tak, Ana skip je. Ana buka majal as'ilah lah. Q&A je lah. Iskandar di Iskandar. Kalau Ana berhenti untuk soalan boleh ke Iskandar? Hassan. Brother Hassan ada? Brother Hassan? Ada. Ada, aywa. Mungkin intihak mungkin naftah majal ماذا؟ للسؤال أيوة. ممكن؟ نحن نتوقف هنا ممكن؟ الله. Now we will proceed with the question answer session. If you have any question or concerns, you are welcome to open your camera and post your questions, or you can just type it in the chat box. Yes. نحن ننتظر. هناك سؤال في chat box. قد قرأت يا حسن. أيوة. قد أجيب. Soalan masuk boleh masuk lagi ke? Most probably. Boleh jadi. Sebab Ana ambil first semester, second sem. Sudah jauh gap tu. Jadi boleh masuk balik. Ada soal, istifsar. Okay. Di 5 semester, macam saya kata tadi, tajuk keluar wahyu, summa muhkam mutasyabih, kemudian ahrufus sab'ah. Ini yang anda ingat disebutkan ada keluar dalil. Itu je. Yang lain anda tak apa ingat.
Brother Hassan, have you taken this subject? Yes. Alhamdulillah. Do you remember the question that already موجود في امتحان النهائي أم لا؟ ممكن if you translate me. Okay. The student asked us about the question that موجود في امتحان النهائي في during our semester. Have you remember the question? The question is on our paper, or Yes. that's very hard to answer because it was 2 years ago. Serius lah. Dah lupa dah, dah lupa. Ali Imran ayat ayat 7 tu muka mat kalau dia minta apa tu tinggi possibility untuk keluar. Tak tahulah mungkin kali ni keluar lagi ataupun tidak. Tapi during masa semester saya minta hafal. Ini keluar. And then saya juga ambil dengan Dr. Sofia subjek Hikam Ahkam Quran. Ada beberapa ayat yang Dr. Sofia minta kami hafal dan keluar juga dengan saya. So style doktor insyaAllah macam tu. So, lagi kalau berkenaan ayat tadi, ayat surah Al-Imran ayat 7 المناقشة حول هذا المحكم متشابه وموقف العلماء منهما. This one. So you can master it. Kalau tak keluar tak apalah. Kalau keluar alhamdulillah. Ada ingat tak ayat lain, Quran lain? Dengan Quran ke ada lagi? Is there any questions? Ada questions? يكفي inshallah. Inshallah. Thank you, Brother Silku. Very good and clear sharing. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you abundantly for your time and effort. Brothers and sisters, now we will proceed with photography session. This program will not be completed with